kita dah set objektif tu. Jadi kalau you mindset objektif pergi sana, oh saya nak bersukaria, saya nak fun, you takkan dapat apa-apa input sebenarnya. Sejujurnya saya cakap, sebab saya sebelum saya sambung degree ni, saya bekerja terlebih dahulu. Oh, okay. Awak ada buat gap lah. Ya, saya ada Sebelum gap. ni apa? Sebelum Asasi ni diploma? Jadi bila diploma, saya kerja dalam bidang corporate, dalam banking, saya MD. Saya kat Bukit Bintang dulu. Okay. Jadi bila saya bekerja tu, apa perkara yang paling crucial sebenarnya? Saya boleh cakap apa yang kita belajar tu sebenarnya mungkin 10% saja kot yang kita akan gunakan time kita di alam kerjaya. Di alam pekerjaya. Sebab apa? Di alam kerjaya ni banyak benda lagi yang kita tak tahu. Bukan saya kata 10% tu adalah sikit sangat daripada universiti kita guna. Tapi hakikatnya mungkin yang kita belajar sepanjang 4 tahun tu, itu baru 10%. Hakikatnya ilmu tu luas. Experience kita nak menghadap orang, kita nak interaction, nak bercakap dengan orang, meyakinkan orang dan sebagainya. Nak lepas interview pun kita perlukan bukan setakat knowledge dekat dalam kita belajar 4 tahun, tapi kita perlukan experience kita berjumpa dengan orang, kita nak selesaikan masalah, macam ni kita bercakap dengan orang. Jadi bila saya fikirkan, saya lepas diploma tu, saya bekerja setahun setengah lebih kurang. Jadi saya nak berhenti tu agak berat. Yelah, sebabnya kita nak berhenti, kita dah kerja dalam satu company besar. Kita nak berhenti, pegang banyak duit. Tapi macam mana pandangan awak? Sebab kita dah rasa duit kan. Ya, betul. Tapi itu menjadi one of the factor lah. Kita berat ke nak sambung belajar. Saya boleh kata masa saya nak sambung degree tu, saya demam seminggu. Nak buat decision. Kenapa tu? Ni dah sekarang. Nak buat decision berhenti kerja tu sebenarnya untuk sambung belajar. Sebab bila kita tanya orang kan, betul ke ni aku nak berhenti kerja kat CMB untuk sambung belajar degree? Kerja bank ni duit pun jangan cakap lah. Betul. So bila dapat, saya ambil banyak pandangan sejujurnya. Saya tanya daripada orang yang kerja tak belajar, mungkin dia start daripada bawah sampai ke atas. Saya tanya dia apa pandangan, kalau kau ada peluang untuk belajar, kau belajar tak? Aku akan belajar. Tapi kenapa sambung belajar sedangkan dah bekerja? Adakah keinginan sendiri atau macam mana? Itu bagi saya keinginan sendiri. Apa yang membezakan, bagi saya punya knowledge tu tak cukup. Jadi saya nak tambah knowledge tu. Orang kata ilmu ijazah terbaik datangnya dari jalanan, dari bercakap dan bersalaman kan. Wah, menarik. Tu baru reka ke? Baru reka itulah penting soft skill. Merangsang otak kita untuk berjalan. Dia lagu tu sebenarnya. Jadi kita cakap macam tu, tapi hakikatnya bila kita belajar dalam satu course yang kita dah khusus ke arah tu, kita akan lagi mahir ke arah tu. Orang selalu kata, I am jack of all trade, master of none. Kita mahir semua benda, tapi kita satu pun bukan master. Hakikatnya, psikologi said, orang yang master satu benda tu ialah orang yang bijak sebenarnya. You master dalam you punya bidang, you bijak. Jadi itulah target saya, sambung habiskan belajar. Habiskan belajar juga, degree. Tapi, sambil saya belajar tu, saya kena create saya punya soft skill. Sebab saya benda tu yang paling perlu diasah. Jadi bila saya masuk UIS, saya ambil ijazah sarjana syariah dan undang-undang, dan saya fikir saya perlu buat something. Saya cari satu platform yang saya rasa perlu ada untuk student. Kenapa perlu ada? Saya nakkan satu platform yang memperkenalkan dasar keterbukaan kepada pemikiran mahasiswa, yang mana bila kita kata macam mana keterbukaan tu? Keterbukaan tu ialah satu platform yang mana kita boleh explore kat luar tu lagi banyak sebenarnya. Kita bukan berprogram kat dalam universiti semata, tapi berprogram di luar. Sebab kalau kita tengok kat universiti lain, bukan YSS saja yang ada, tapi ada Tim Selangor, ada Malaysia Future Leader School. Kiranya banyak institusi lain ataupun organisasi lain yang membuka ruang sukarelawan ni. Sukarelawan dan untuk pelajar universiti. Jadi bila saya masuk UIS, kita nampak yang YSS ni gunakan fasiliti UIS dah 2 tahun. Oh, dah 2 tahun. 2 tahun dia gunakan fasiliti kita untuk hantar, untuk pre-departure training tu. Jadi untuk penginapan dan fasiliti 3 hari dekat UIS. Jadi tahun 24, saya terserempak lah dengan salah seorang student YSS ni. Tanya dia daripada mana? Cakap, saya daripada Unimed. Jauh je. Cakap, apa sini? Cakap, saya dapat pergi misi yang di YSS. Lepas tu cakap, macam mana nak join apa semua? Dia buka setahun sekali. Nanti try lah join. Saya pasang objektif saya tahun depan, Januari, aku nak juga
dapat. Ya. Jadi bila dah Faham? dapat tu, alhamdulillah, bersyukur dapat pergi. Jadi harapan bila kita dah pergi ni, kita membuka satu jalan bukan untuk diri sendiri tapi untuk mahasiswa juga, Yang untuk akan datang. yang akan datang. Jadi sebenarnya Boleh ada Aiman platform ni keluar. bukan sahaja menjadi orang yang pertama UIS. Okey. Sebenarnya batch pertama untuk pergi sukarelawan di bawah nama YSS. Ya, betul. Sebab YSS ni adalah satu badan yang Mm-mm. sebenarnya memang sangat-sangat besar. Sebab di Betul. bawah kerajaan perpaduan. Ya, betul tak? di bawah Jadi, Kementerian di bawah Perpaduan. Kementerian bukan Kementerian Perpaduan juga. Kementerian Perpaduan. Ya, betul. Jadi sebenarnya dia macam sebenarnya satu penghargaan yang sangat-sangat besar lah kepada Aiman ni. Sebab dia orang pertama dan juga batch pertama dalam Yalah. Universiti Islam Selangor ni. Betul. Orang kata ni antara orang yang terpilih lah dalam kita memperkasakan lagi nilai kesukarelawanan dalam mahasiswa. Okey, kita pun dah sampai ke hujung-hujung dah ni. Mungkin saya boleh tanya pada Habib lah sebagai Esko Kesukarelawanan okey, dalam MPP. Mungkin Habib boleh sampaikan harapan lah kepada mahasiswa kita. Mungkin boleh sampaikan pesanan ataupun harapan awak sebagai Esko kepada mereka mahasiswa Universiti Islam Selangor untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan. Silakan Habib. Jadi insya-Allah, dan apabila kita mendengar sesi sharing daripada saudara Aiman sendiri dan juga pertanyaan-pertanyaan yang puan sendiri lontarkan, sebenarnya saya ada dapat 2 objektif Okey. dalam sukarelawan ni. Sebenarnya yang pertama tu adalah yang paling penting, niat. Bila kita ada niat, kita pasang niat, kita sebenarnya dah membuka satu pintu untuk kita masuk. Akan tetapi bila kita dah buka pintu, adakah kita masuk tu akan terus masuk, akan terus berjalan ke tak? Jadi sebenarnya kita kena letak niat tu pada awal dan seterusnya. Sebab kita nak satu benda ataupun nak buat satu program ataupun satu aktiviti tu secara berlanjutan. Sebab apa? Sukarelawan ni adalah benda yang baik. Semua benda yang sukarelawan ni adalah baik. Jadi sememangnya bila benda baik kita buat, sebenarnya baik untuk teruskan juga. Jadi kuatnya tekad kita dalam niat tu adalah satu perkara yang penting lah. Dan yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan ni memang sangat-sangat penting. Sebab kita duduk dalam Malaysia ini, walaupun majoriti dia adalah orang Islam, akan tetapi kita kena ingat juga, kita hidup dalam negara yang berbilang kaum. Kita masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk. Ya, betul. Jadi sebenarnya kita hidup di Malaysia ni, sebenarnya jangan fikir kalau kita seorang yang Islam, seorang yang beragama Islam, kita kena buat program yang Islam sahaja. Sebenarnya program dakwah tu ataupun aktiviti dakwah tu sebenarnya penting sangatlah. Sebab dia menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu tidak dilupakan jugalah. Memang sangat penting dalam Islam. Akan tetapi bila kita hidup bermasyarakat majmuk ni, kita kena pasangkan mindset. Sebenarnya kita duduk dalam berbilang kaum. Jadi bila kita berbilang kaum ni, kita kena mendamaikan semua pihak. Jadi bila kita join satu misi apa semua, dekat dalam tu ada banyak orang, ada pelbagai orang. Bukan sahaja pelbagai kaum, pelbagai bangsa, akan tetapi pelbagai perangai dan latar belakang. Jadi sebenarnya sifat keterbukaan tu memang sangat-sangat penting lah untuk mendamaikan semua pihak. Jadi berdasarkan 2 objektif ni, satu pasang niat dan satu adalah keterbukaan. Sebenarnya dia berdasarkan kepada satu hadis Nabi, iaitu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya orang yang memberikan itu adalah lebih baik daripada orang yang di bawah. Sebab orang yang di atas ni, orang yang memberikan ni, dia boleh buat banyak benda. Jadi bila dia buat benda baik, orang yang menerima ni boleh dapat benda baik. Jadi sebab salah satu kuncinya adalah untuk kita menternakkan pahala kita. Jadi sebenarnya saya menjadi exco aktiviti dan kesukarelawanan ni adalah yang pertama, saya pasang niat untuk membuka jalan supaya untuk menjadi saham akhirat saya jugalah. Sebab saya juga insan yang lemah, insan yang ada salah faham, insan yang sentiasa ada dosa apa semua. Jadi sebagai seorang manusia ni, kita bukan apa orang kata, kita nak cuba yang terbaik lah. Kita nak cuba yang terbaik. tak pernah tak buat baik, tak pernah sentiasa buat baik juga. Akan tetapi apabila saya
membuka satu ruang, satu pintu, dimogakanlah menjadi saham akhirat saya, dan juga kepada mahasiswa yang join, untuk mereka juga mendapat manfaat yang sama. menyeru, mempromosikan kepada mereka. Jadi itu adalah sangat baiklah untuk mahasiswa. Sebab mahasiswa ni bukan sahaja akademik lah yang penting. Sebab di dalam kelas juga pensyarah saya selalu sebut, akademik itu adalah penting. Untuk mendapatkan redha satu pensyarah itu adalah penting. Buatlah salah macam mana pun, kena rotan banyak kali macam mana pun, akan tetapi adab itu adalah penting. Setiap perkara kena ada izin. Jadi dengan itu juga, di selain akademik, perlu juga soft skill. Yelah, Jadi, betul. maybe kepada mahasiswa yang tengok ni, mungkin bagi korang semua atau kalian semua nak join sukarelawan ni atau misi ni sangat susah, ataupun bila buka aja dah penuh. Sebenarnya korang atau kalian semua boleh jadi sukarelawan secara tak langsung, iaitu join komiti persatuan lain-lain, iaitu program persatuan lain-lain. Sebab apa? Sebenarnya sukarelawan ni banyak, bukan sebab dari segi kemanusiaan, bukan dari segi kebajikan. Akan tetapi kalau mereka ingin menjadi contohnya protokol, untuk menjadi bahagian teknikal ataupun menjadi media, itu sebenarnya ada dalam Salah sukarelawan. satu cabaran dalam sukarelawan. Betul, Jadi insyaAllah. saya banyak kawan yang memang sebenarnya aktif di dalam komiti ni lah. Antaranya adalah suka saya sebut, salah satunya kawan saya iaitu Zaim, kemudian ada juga daripada kalangan MPP yang sekarang ni, dia sekarang Expo Akademik. Nama dia Saudari Iman binti Hisham. Jadi sebenarnya dua orang ini adalah sebenarnya menjadi tokoh bagi saya lah. Bagi saya seorang tokoh yang sebenarnya kita kena cemburui. Sebab apa? Mereka sangat-sangat committed ketika dalam program ni. Mereka sangat-sangat jiwa yang tinggi, menjadi sukarela untuk dalam program. Mereka selalu sangat bantu untuk menjaga satu program. Jadi sebenarnya objektif yang sebut ni dan harapan saya itu sebenarnya saya harapkan moga semua mahasiswa dapat input tersebut. Dan juga kita harapkan supaya mahasiswa ini, setiap seorang ni kalau boleh bukan pergi ke kelas mata-mata, tapi melibatkan diri, tak kisahlah misi besar ke misi kecil ke, misi besar macam yang Aiman buat ataupun misi kecil yang disediakan platform oleh Habib buat, sedikit sebanyak at least cubalah untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan. Dan sebagai penutup, kita nak tanya kepada alumni YSS sendiri, mungkin boleh berikan kata-kata nasihat ataupun pesanan kepada bakal sukarelawan YSS yang mewakili Universiti Islam Selangor di misi akan datang, dan juga apakah pesanan kepada mereka yang berminat untuk masuk dalam bidang aktiviti kesukarelawanan tetapi masih takut-takut dan ingin mencuba. Silakan Aiman sebagai kata-kata penutup. Okey, baik. Jadi sebagai kesimpulannya lah, saya bersukarelawan bukan daripada start bermula daripada alam universiti, tapi saya bermula sejak saya berumur 6 tahun, yang mana saya mulakan dengan step by step kecil kita berminat dengan kerja sukarelawan. Jadi start umur 6 tahun kita bersukarelawan, cuci masjid setiap malam Jumaat kita akan cuci masjid untuk kegunaan orang solat Jumaat. Dan selepas cuci masjid kita nampak menarik, dapat bergaul dengan lagi ramai orang, dapat asah kita punya cara bercakap bila dah muda-muda kita bercakap dengan orang tu. Dan juga selain daripada tu ada juga banyak program sebenarnya ataupun projek yang telah dijalankan oleh saya sejak daripada kecil. Selain daripada cuci masjid, saya ada joint venture dengan universiti luar untuk buat satu program ataupun jadi facilitator untuk autism ataupun untuk student autism, menjayakan kamp Fardhu Ain dan juga misi-misi banjir di luar. Saya bergerak seorang. Saya lebih suka bergerak seorang sebenarnya kalau di luar. Bila di dalam universiti saya lebih suka berkumpulan. Sebab kenapa kalau kat luar suka seorang? Sebab saya senang nak kenalan dengan orang. Kita kenal orang ni daripada mana, orang ni daripada mana. Jadi kepada yang akan ke misi seterusnya di bawah YSS, saya ucapkan selamat maju jaya. Dan selamat berperang dengan emosi yang mana mungkin bila korang expect lain tapi yang lain dapat, contoh expect tenang je tapi hakikatnya tak berapa tenang. Tak apa, itu pengalaman yang mendewasakan diri sendiri. Dan kepada yang pelajar di luar sana yang berminat dengan sukarelawan, jangan fokuskan daripada YSS sahaja, sebab
ini YSS salah satu platform yang boleh digunakan untuk kita bersukarelawan. Tapi hakikatnya dekat luar tu banyak lagi platform sebenarnya. Cuma kita yang kena explore sendiri. Tanamkan niat, tanamkan minat untuk join volunteer-volunteer ni. Kalau kata takut, saya ada satu quotes lah yang orang kata saya pegang. Dia kata, never afraid of the storm. Learn to dance in the rain. You takut, you takkan dapat experience tersebut. You langgar je, apa-apa jadi, tanamkan dalam kepala tu pengalaman. So bagi saya pengalaman tu mendewasakan kita, mematangkan diri kita. Jadi dari segi sukarelawan, bukan setakat kita dapat membantu orang, tapi kita membantu diri sendiri, meningkatkan keyakinan diri kita sendiri untuk kita lebih maju ke hadapan. Kita jangan mengharapkan setakat segeping sijil ijazah ataupun diploma di universiti untuk kita terus survive di alam pekerjaan. Tapi hakikatnya perkara-perkara yang kita expose kat dalam universiti tak cukup lagi. Kita kena expose lagi diri kita keluar, experience lagi benda-benda dekat luar untuk kita lebih berjaya lah sebenarnya. Masya Allah. Okey, betul-betul apa yang diperkatakan tadi sangat setuju. Tadi dah sebut peti gurun dan sebagainya dan kena ingat pelangi akan hadir setelah turunnya hujan. Jadi kalau kita nak dapatkan manfaat, kebaikan dan sebagainya, kita kena lalui dulu fasa-fasa berliku cabaran dan dugaan tu. Betul. Alhamdulillah perkongsian sangat baik untuk hari ini. Sukarelawan, sukarela atau paksa rela. Dan saya setuju sekiranya sebenarnya kita ini orang kata antara ya ke seronok ke tidak sebenarnya sukarelawan ni, untuk saya cuba dulu, paksa dulu diri kita, paksa rela dulu untuk kita merasai erti sebenar sukarelawan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada saudara Aiman dan juga saudara Habib. Aiman sebagai alumni YSS. Yes. Boleh tak sebagai penutup? Apa dia? Sebabkan Aiman dah bagi quotes. Boleh tak Nak saya juga. tutup? Silakan Saya Habib. tutup dengan petikan ayat Quran lah. Okey, apa Itu dia? sebenarnya ayat Quran ni tidak asing lagi dengan kita, sebab setiap kali habis je program, habis je meeting, habis je kelas, kita akan baca surah ni. Iaitu surah Al-As. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang bermaksud demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Dan kenapa saya memilih ayat ataupun surah ini sebenarnya sebab dia bersangkutan dengan sukarelawan ni. Sebab apa? Dalam ayat ketiga surah Al-As disebut kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebenarnya sukarelawan ni salah satu cara untuk mencari pahala, untuk mencari kebaikan, untuk memberi kebaikan. Jadi sebenarnya beramal soleh ni bukan sahaja beribadat, bukan sahaja kita bersedekah, bukan sahaja kita berzikir, bukan sahaja kita solat sunat, bukan sahaja kita buat macam-macam ibadah yang lain, tetapi salah satunya membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Memberi manfaat pada orang lain pun sebenarnya salah satu amal soleh yang boleh kita lakukan. Terima kasih banyak Habib di atas penutup tersebut. Betul, itu adalah orang kata salah satu tanda peringatan kepada kita, terutamanya sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi kepada Aiman dan juga Habib. Kita akan bertemu pada sesi yang akan datang, podcast at Studio IS. Terima kasih sekali. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa di lain masa. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Hosaina. Lambai sikit. Bye. Assalamualaikum.